Hai, hari ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimanakah anda boleh follow up customer anda ataupun prospek anda secara automatik menggunakan fungsi automation di dalam Kuasa Plus. So, tanpa buang masa, jom kita start. Pertama sekali, anda boleh pergi ke bahagian automation. Kemudian, anda boleh create workflow dan anda boleh start from scratch. Right? Tetapi dalam kes ini, kami dah sediakan satu workflow khas untuk menunjukkan demo ini kepada anda. So, jom kita pergi. Alright, so ini adalah gambaran kita punya automation. Jadi, dalam kes ini, untuk follow up, kita andaikan sekiranya mereka ataupun customer anda ni telah mengisi satu form. So, mereka ni dah isi form dan anda juga sudah menghantar mesej dan juga WhatsApp kepada mereka. Tetapi, bila anda telah hantarkan mesej dan juga WhatsApp, mereka ni senyap. Dan sama jugalah, sekiranya daripada social media ataupun ads, mereka ni telah WhatsApp anda dan bila mana anda menghantar mesej kepada mereka, mereka ni senyap. Bila mana, especially bila mana kita bercerita tentang harga. Jadi, apa yang kita boleh buat dan macam mana kita nak follow up. Alright, so sekiranya anda ingin follow up kepada mereka, selepas anda hantar mesej terakhir kepada mereka dan mereka ini tiada respon, apa yang anda boleh buat adalah anda boleh tentukan dan juga tekan button tambah dan boleh pilih nama the wait. So, maksudnya kita nak tunggu dalam tempoh masa tertentu sebelum kita hantar mesej ataupun WhatsApp follow up kepada mereka. So, dalam kes ni saya telah pilih 1 jam. So, anda boleh pilih minutes, hours ataupun days. Jika anda nak advance lagi, so anda boleh tentukan sama ada follow up ini nak berlaku dalam tempoh hari bekerja, sepanjang hari ataupun waktu-waktu yang tertentu. Sekiranya anda tak ada waktu yang tertentu untuk adakan, tuan-puan boleh tutup sahaja dan tuan-puan boleh save. Alright, kemudian kita nak follow up kepada mereka yang dah blue tick kita selepas kita WhatsApp mereka. Jadi kita perlu set nama dia condition. So tuan-puan boleh tekan tambah dan pilih type di sini nama dia if else. If else ini adalah dia akan menentukan dua keadaan. Keadaan pertama ataupun keadaan yang kedua. Jadi kat sini kita sudah set up ada dua keadaan. Keadaan yang tak ada apa-apa elemen ataupun keadaan yang meet dan yang ni adalah keadaan yang kita nak tentukan, which is kita boleh pilih reply message. So saya back, kita boleh select kat sini, kita ada banyak yang kita boleh select, tapi dalam kes ni kita pilih contact reply, kita pilih reply message dan kita tekan is empty. Maksud dia dalam tempoh 1 jam ikut time yang kita set tadi, kalaulah mereka ni tak reply apa-apa, so reply message is empty. Is empty, kita nak hantar kepada dia satu SMS ataupun WhatsApp. Ini contoh. Awak kenapa blue tick je? Okeylah, khas untuk awak saya bagi special price RM69 je, minat. So ini anda boleh buat follow up kepada mereka setelah mereka blue tick anda. Jadi senario ini adalah anda dah WhatsApp mereka, alright, dan dalam tempoh 1 jam mereka senyap dan mereka tak reply apa-apa setelah anda bagi harga. Dan sekiranya mereka tak reply, anda boleh hantar follow up WhatsApp yang kedua. Kita tanya kenapa dia butik. Okay, tak apalah, kita bagi promo price RM69 sahaja. So yang ini tuan-puan boleh craft ikut apa sahaja offer yang tuan-puan nak. So ini adalah asas yang paling basic sekiranya tuan-puan buat. So bahkan tuan-puan boleh buat lagi sekiranya dengan contohnya tuan-puan boleh copy kat sini. Tuan-puan boleh copy all action from here. Tuan-puan copy ke sini. Let's say lah, lepas tuan-puan hantar WhatsApp ni mereka masih tak reply. Okay, tak apa. Tuan-puan boleh lagi tentukan, tuan-puan boleh copy sekali weight ni kat sini. So tadi kita copy semua, sekarang kita nak copy weight sahaja. Tuan-puan pergi ke sini, tekan copy dan juga tekan copy action. Jadi kita nak bawa ke sini. Jadi kita nak tunggu weight. Let's say lah dalam tempoh 1 jam lagi. Ataupun dalam tempoh 1 hari. Tempoh 1 hari, mereka masih tak berminat. So kita nak hantar lagi mesej yang seterusnya. So kita boleh beritahu. Contohnya last chance. Kalau awak grab promo hari ni, harga jadi RM50 je. Plus free postage. So kita memberikan mereka sebab dan juga offer setiap kali mereka abaikan kita sebab kita nak mereka ni membeli. So tuan-puan boleh save. So kita boleh forward mereka secara auto walaupun tanpa kita perlu sendiri hantar WhatsApp.
Alright, so tuan-puan boleh publish dan tuan-puan boleh save. So itulah cara untuk tuan-puan buat follow up secara auto menggunakan automation di dalam Kuasa Plus. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang seterusnya. Terima kasih.